Assalamualaikum. Yang kiri kawan, yang kanan kenalan. Kini berpisah saling bermusuhan. Hal dalaman biarlah selesai cara aman. Bagai menarik rambut dalam tepung adunan. Jika ada satu rompong komponen yang rosak, perbaikilah dan bukan bertindak tanpa otak. Kehidupan kini makin hari makin mendesak. Drama politik ini bukan lagi pilihan rakyat untuk melantak. Jika aib keluarga, hendaklah jangan terlepas dari pintu. Sudah tentu, telinga yang di luar lebih bercelaru. Sudahnya akan wujud hakim dan mahkamah tanpa restu. Adu dan domba sudah pasti jadi hujah penentu. Telah berulang sejarah silam yang kelam dan bungkam. Semua tahu, tapi tak semuanya faham. Bangsa ini penuh dengan tragedi hitam. Rampasan kuasa, pengkhianatan dari rakyat hingga yang bertakhta saling bertikam. Sekiranya dunia, kuasa, pengaruh, kedudukan jadi igawan, impian. Selagi itu kan terbentang 1000 jalan. Jalan itu bukanlah jalan kebaikan. Kebiasaan yang terbentang rata-ratanya jalan pengkhianatan, hasil hasutan syaitan. Kerana itu Nabi telah lama berpesan, jika bercanggah, jangan sesekali tinggal 2 azimat paling berkesan. Jika berpegang, mustahil sesat dalam perjalanan. Tapi sayang, ketika bertelingkah, bukan itu jadi panduan rujukan. Akhirnya, masing-masing bina keputusan. Mereka masing-masing mengaku di jalan kebenaran. Yang benar dan salah jadi samar. Yang batil dan hak akan buat kepala ni jadi berpinar. Letih, perih, sedih untuk yang faham erti perjuangan. Melihat kawan yang dulunya sebumbung, kini bercerai, terlerai ikatan yang pernah mampat. Bagi kita-kita selaku jiran yang tak mahu lagi wujudnya perpecahan, tutuplah mata, pekakkanlah telinga, usah jadi hakim jalanan. Bangsa ini perlukan khalifah, umat ini amat dahagakan daulah, bukan ejen urusan pemecah belah. Jika urusan dunia lebih tinggi nilainya dari sejadah, maka selagi itu kita takkan pernah beroleh berkah. Bapa kita telah pun sediakan rumah, adik-beradik duduklah dengan rukun, aman dan ramah. Jauhi panah petir angin badai di luar yang sifatnya pemarah. Semoga kita benar-benar kuasai apakah namanya penyatuan ummah. Baik-baik ini aku tidak tujukan untuk sesiapa. Kau aku kawan, mereka juga pernah bersama. Bukan niat tetapkan penilaian, apatah lagi jatuhkan hukuman. Yang mana benar, yang mana tidak, sesungguhnya hakikatnya hanyalah urusan Tuhan. Janganlah berpecah kerana dunia. Jangan lupa tujuan hidup ini hanyalah agama. Jadi hamba sebenar-benar pada Yang Esa. Oi kawan, Islam dirobek kanan dan kiri sekian lama. Bangsa ini disepak terajang tanpa ada lagi air muka. Apakah kau reda dengan apa yang terjadi segala? Tepuk dada tanyalah iman. Pada kawan, pada rakan, dalam tak sedar kamu semualah jadi penggalak pada apa yang dihamparkan. Kini tetamu derhaka itu sedang ketawa besar dan semakin sakar melihat bangsa ini bermusuhan terus-terusan. Semoga dalam Ramadan yang mulia ujian ini dinoktahkan, dikafankan segera. Rakyat letih dengan sajian menjual nama mereka, baik yang di sini ataupun yang di sana. Akhirnya perpecahan jadi ulaman hakiki si bangsa. Wahai kawan, wahai rakan, marilah duduk semeja. Kita betulkan mana yang tak kena. Biarlah masing-masing punya jalan agenda. Masing-masing ada prinsip, masing-masing ada hujah utama. Tidak mengapalah, teruskanlah dengan pendapat, pandangan anda semua. Namun ingatlah, bahawasanya Al-Quran dan Sunnah itulah kunci segala. Apabila terlagah, jadikan sumber rujukan yang utama. Nasihatnya singkat, tapi amat penuh bermakna. Pada yang lain, jika kita tidak mampu jadi pejuang, jangan berbangga pula jadi petualang. Jika kita tidak tahu, lebih baik kita berdiam. Takut-takut, kitalah bara jadi punca kesumat yang makin mendapat tempat. Jadilah air sebagai penyejuk, bukan api jadi lebih kemaruk. Jika ditanya pendapat hamba, adalah baik kiranya yang ditendang keluar, yang bertelagah, yang dah bercerai, mari bersama dalam jemaah kita. Kalau betul niat dan tujuan tidak ada, berbumbunglah dalam rumah yang dibarisi para ulama yang berjuang perkasakan Islam sekian lama. Jika benar niat dan perjuangan untuk kembali letakkan harapan bangsa, juga rakyat secara keseluruhannya, cukup-cukuplah berpecah merata. Islam terjaga, semua terpelihara, semua bangsa dijamin bahagia. Islam didaulat, bangsa mudah untuk sepakat. Yang penting niat, bukan kalimat-kalimat disulam dusta yang tersirat.
datang dari mulut-mulut berbau khianat, hanya sekadar jual nama rakyat juga umat. Jadi, apa-apa pun ku susun 10 jari, memohon ampun dan maaf ikhlas dari diri buat semua yang terasa hati. Perpecahan itu sememangnya rugi dan penyatuan pelbagai latar itu menambahkan seri. Sekian dahulu di kesempatan ini, izin hamba mengundur diri dengan ucapan lazim yang berbunyi, selamat menyambut bulan Ramadan buat semua. Semoga penyatuan ummah kan benar-benar mengambil tampuk kuasa, dapat kembalikan kemuliaan bangsa. Mulianya bangsa kita kerana agama, hinanya kita adalah kerana jauh darinya. Moga Allah memudahkan urusan kita semua, insya-Allah.